Pertikaian pengambil alihan sebidang tanah di Kampung Jawa Kelab. Projek pembinaan Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE tergantung tanpa kepastian apa yang diharapkan penduduk. Projek pembinaan WCE khususnya di Kampung Jawa Seksyen 3 dapat diteruskan. Satu pertikaian melibatkan sekumpulan kecil pemilik tanah di Kampung Jawa Kelab yang enggan mengosongkan tanah yang telah pun diambil alih oleh Kami kerajaan. tak boleh puas hati dengan proposal yang dikaya dan kita file borang dan pada masa yang sama WCT pun file. Assalamualaikum, apa khabar? Haziq Samsuri. Now, korang dah baca berita kan? Beberapa minggu sekarang ni ada berita pasal tanah-tanah yang berkaitan dengan lebuh raya WCE yang penduduk dia tak nak berpindah apa semua tu. Jadi satu isu besar lah. So media masa dah main apa semua tu. Now, kau nak tahu tak kenapa tiba-tiba benda ni, isu ni jadi diperbesarkan? Sebabnya ialah highway WCE ni, tinggal seksyen ini, seksyen 3 ni, tinggal 150 meter je nak bersambung. Tapi tak boleh. Sebab ada rumah orang kat situ. Ada tanah dekat situ. Okay? Now, pentadbir tanah, dia dah cakap nilai tanah tu 9.8 juta. Okay? So, dia dah keluarkan borang K. Borang K bermakna pengesahan tanah diserah milik kepada pihak kerajaan dan bayaran 75% daripada jumlah itu telah dilakukan. So, pemilik-pemilik ni dah dapat duit 7.4 juta. Dibayar 30 September 2023 lagi. Okay? So, orang masih lagi tak pindah. So macam-macam cerita keluar, itulah inilah apa semua. Benda ni bukan benda mudah ini berkaitan dengan undang-undang. So, dalam podcast kita Tanya Direct, kita akan jemput seorang lawyer. Ya, tuan lawyer. Tuan lawyer yang memang kerja dia bab tanah-tanah ni lah. Ya. So kau kena tunggu. Apa sebenarnya cerita dia? Siapa buli siapa? Ini sebenarnya menarik. Tinggal 150 meter je nak sambungkan. Tapi tak boleh. Dan duit dah dibayar 7.4 juta ringgit. Tunggu podcast Tanya Direct. Yes.